Dah majah kutip dia tu. Oh, kutip yang bergolok rupanya. Oh, lepas kutip-kutip, ia pun letak dalam tu. Tapi apa yang kotor tempat tu. Oh, lepas tu dia pakai buang putih. Oh, tinggal buah yang bergolok aja putih dia buang tu. Oh, lepas tu dia kepuk banyak. Ni proses paling bijak sekali. Ni paling penting sekali. Kalau boleh kaki tu jangan basuh. Lepas tu pijak biar dia tu biar air dia. Oh, tengok air keruh jadi air. Tapi memang air yang bergolok keruh. Bila kena air kaki cekang tu, kau keruh. Lepas dia pijak tu, kita meseng dulu sekali pula. Meseng biar dia jadi acur, lepas tu kita pijak lah kali lagi. Pijak. Biar tu biar habis air dia. Kita pijak, lepas tu kita kumpul. Lepas tu pokok pun ambil tali ikat. Pokok ikat. Belum tu pokok pun sapu dulu air ada. Lepas tu pokok ambil batu. Pokok pun letak atas. Ambil tak. Dia pun tu biar lagi air. Allahu Akbar. Tengok tu. Macam gelokang rumah ni ya. Kotornya ya Allah. Lepas tu dia nak air tu dia ambil letak dalam bekas ni. Dia tutup kemas. Dia pun rebuh. Ni proses penyulingan dia kata. Proses penyulingan. Dia rebuh tu, dia masuk pahit dalam air. Lepas tu tubik lah air hak suling. Jernih molek air dia suling. Dari keruh ada jernih molek. Bekas-bekas cekang habis dah. Lepas tu boleh lah minum lalu. Kau ya pagi kalau minum air ni. Tengok ni proses paling bijak sekali